Rasa dia. Assalamualaikum guys. So macam apa yang korang tengok kat depan aku ni, kita ada apa yang aku beli tadi ni. Aku tak tahulah 3 biji benda dengan ayam goreng dia kan, yang patut kita cuba kat Mamat sekarang ni. Tadi aku nak makan kat sana tapi beratur terlalu panjang lah geng. Nanti korang tengok aku selitkan video, aku tengok aku beratur terlalu panjang. Oh, panjang kat beratur dia tu. Okay, so aku nak tayangkan kat korang ayam dia dulu. Kebik ayam dia. So ni bahagian peha lah. Ni bahagian kepak dia. Aku ambil yang spicy tau. Lepas tu ada beberapa bahagian lagi dah dia bagi. Aku ambil 8 pieces. Sebelum apa-apa kita minum air white coffee. Oh, best. McChicken from Pak Mat Western. Jom kita tengok. Tadam. Nampak So tapi bagus lah, dia bagi sos banyak. Yang best lah. Okay, kita tengok. So this is McChicken burger. First bite untuk korang. Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Okay, bismillah. First bite tanpa sos dulu. Not bad. Ayam dia spicy. Dari cheese. Salad. Mayo. Standard lah. Standard. Cuma ayam dia yang aku dapat ni besar. Memang besar guys. Ayam dia memang yang aku dapat ni besar. Okay, ni aku nak makan spicy apa? Much spicy cheese dia tu. Okay. Makan ni pula. Aku rasa kau akan suka dengan dia punya yang daging ni. Okay, sekejap, ledahan. Sedap guys. Yang ni sedap. Aku suka sos dia. Sos kat dalam burger ni sendiri. Kau patut rasa. Sos ni. Bukan sos apa ni ya? Kan? Kau tahu? Kalau dia buat sendiri, kalau korang tahu kan, bagi aku dah teringin nak belajar. And kita rasa prosperity dia. First bite orang. First bite aku pula. Bismillah. Bawang tebal guys.
Tak apa lah, mungkin dah tengah malam kot kan. Aku beli tadi pun dalam pukul 11 something like that lah. Dalam pukul 11 ni tu. So kita makan sos pula. Spicy mud cheese tu sedap. Ada kambing, ada meatball, ada ayam, tiga benda. Kambing, daging, ayam. Atau ni platter. Sosis lah, sosis. Rasa dia biasa-biasa je lah. Bon. Ya. Rasa daging keras sikit, agak keras. Okey lah, cuma dia cair sikit. Betul lah abang bila cakap dia punya ni agak cair. Grill dia padu. Rasa ayam dia pula. Boleh. Ini spaghetti pula. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Betul kan? Ini lamb chop dia lah. Dah, jangan